Gen Alpha ni memang dia dah hidup dengan teknologi yang begini kan. Kalau kita semua nak cepat, tak nak berfikir, itu boleh menjejaskan lah kita punya kemahiran berfikir tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama lagi di dalam podcast Cerita dari Mantis Madinatul Wufas. Okey, seperti biasa ya, bersama host anda Muhammad Sulaiman bin Abdullah. InsyaAllah pada hari ini kita akan bawa satu susuk tubuh yang agak istimewa juga, yang kita akan perkenalkan sebentar lagi, insyaAllah. Alright. Minta sahabat-sahabat ya, kita pun saja buat makluman di sini ya sebelum kita mula ya. Sekarang tengah musim trial SPM. So bila berkait dengan hal akademik ni, of course kita susuk tubuh yang kita bawa kali ini pun berkait rapat dengan portfolio akademik. Jadi saya perkenalkan insya-Allah bersama kita pada hari ini Cikgu Nur Hafizah binti Isa. Ya, saya. Ya, apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Luar biasa. Luar biasa. Okay, Alhamdulillah. Okey, Cikgu Nafizah ni antara pilar yang agak penting di sekolah ini. Okey, kalau kalian nak tahu lepas ni kita akan kita akan rungkaikanlah siapa Cikgu Nafizah ini. Okey, dan apa portfolio dia di sini insya-Allah. Okey Cikgu Nafizah. Kita mungkin boleh mulakan sedikit sebanyaklah tentang sedikit sebanyaklah background tentang cikgu lah. Berkenalkan nama kan. Sebelum ni mungkin belajar di mana ke sebagainya. Alright. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Man. Jadi sebagaimana yang diperkenalkan tadi, nama saya Nur Hafizah binti Isa. Anak-anak di sini panggil saya Cikgu Hafizah lah. Cikgu Fiza, dan saya berasal daripada negeri Terengganu. Dan saya mula berkhidmat di Matis ni sejak tahun 2022 lah, pada awal tahun lah, awal sesi persekolahan 2022. Cakap pasal Terengganu ni itulah, maaf lah audiens kalau nampak saya macam menggelupas sikit ni kan. Kami pun baru lagi Las Bella Terengganu, hujung sesi sekolah baru-baru ni kan. So pergi Pulau Kapas dan mandi dengan berjemurnya kan. Jadi itulah, pergi ke tempat kelahiran cikgu lah. Okey. Jadi cikgu, cikgu punya background pengajian mungkin boleh kita tahu sedikit sebanyak. Okey, latar belakang pendidikan saya, sebenarnya saya tidaklah pernah bersekolah di sekolah agama sebenarnya. Saya bukan berlatar belakangkan sekolah agama. Pendidikan rendah saya pun, menengah saya pun di sekolah sains sebenarnya. Pure sains lah ni. Pure sains, sekolah menengah sains lah di Kuala Terengganu. Kemudian saya menyambung dalam bidang sains hayat lah, di matrikulasi di universiti peringkat degree pun saya sambung dalam sarjana muda sains biologi. Kemudian saya sambunglah peringkat master di UPSI, juga dalam sarjana pendidikan. Ini sarjana pendidikan, beralih daripada sarjana muda sains kepada sarjana pendidikan biologi juga di UPSI. Okey, maknanya masuk betul-betul bidang pendidikan ni master lah. Master. Betul. Okey. Sebabnya masa degree tu saya sebenarnya bercita-cita nak jadi nurse. Pada Seriously? peringkat awal, ya, nak jadi nurse. Okey. Tapi kakak saya, dia seorang nurse, dan dia cakap kerjaya nurse ni agak mencabar. Dia minta saya fikir balik. Jadi bila di peringkat degree tu, jadi saya macam nak jadi apa ni, macam tu kan. Lepas tu masa tu bila kawan-kawan suka merujuk kepada saya, merujuk kepada saya, bertanya kan, especially biochemistry, subjek yang agak tough time tu. Jadi saya discover sebenarnya, saya ni suka mengajar sebenarnya.
Macam itu yang nampak bakat terselah tu. Waktu tu lah. Waktu tu yang saya rasa saya suka mengajar. Sebelum cikgu, kenapa nurse tak doktor? Kenapa nurse Biasa orang kan nak belajar sains tulis ni, nak jadi doktor kan. Saya jarang lah dengar apa dia main dia tu nak jadi nurse tu, jarang sangat MA kan. So kenapa yang boleh tercetus nak jadi nurse tu? Sebelum tu saya sebenarnya memang dapat tawaran untuk menyambung kedokteran lah di Mesir time tu lepas SPM tu. Di Alexandria kan, betul tak? Ya. Saya kenalan yang dapat medik situ. Okey. Tapi time tu keadaan ayah tak mengizinkan lah. Ayah tak berapa sihat. Dan Mesir time tu pun agak bergolak time tu. Jadi ayah pun kata tak perlulah pergi kan. Jadi tak apalah. Tapi berbalik kepada soalan Cik Man tadi, kenapa nurse? Ini mungkin agak kelakar jugalah. Tapi ada orang beritahu dekat saya dulu, kalau kerja doktor ni nanti kalau operate 6 jam kena berdiri. Okey. So jadi, nurse mungkin ada dekat kalau yang bukan dalam OP tu, operation theatre tu, OT. Jadi tak adalah berdiri lama macam tu. Dia macam alasan macam tu lah yang buat rasa, baik jadi nurse macam tu. Masya Allah. Kelakar kan. Jadi saya macam, betul lah penat juga sebenarnya. Memang penat dah jadi doktor ni kan. Jadi saya sebenarnya saya tengok kepada kakak saya lah sebenarnya. Saya nak mengikut jejak langkah dia sebab saya pun dari dululah masuk PBSM lah, St. John Ambulance lah, macam tu. Memang minat kan? Memang minat macam tu. Mana setakat first aid, trauma aid tu masih lah. Settle lah cikgu. InsyaAllah dulu adalah belajar. Kita ada 2 orang rupanya yang ada boleh emergency case ni. Okey, faham. Kemudian cikgu, tapi itulah alasan tu memang kelakar lah sebab hal berdiri berdiri lama tak lama. Tapi itulah saya pun kata kalau menyentuh soal, saya pun ada beberapa kenalan yang memang doktor medik betul lah. MA pun ada 2 orang. Nurse pun ada dalam seorang lah yang kenalan. Tak nafikan lah apa statement cikgu tu, memang kerja itu agak tough lah. Dan lagi dengan baru ni baru isu kan KKM dengan ni kebajikan doktor sebagainya. Saya faham benda tu sebab saya punya mak saudara saya sendiri pun adalah nurse, tapi dia nurse di luar negara. So dia pernah jadi nurse di Saudi. So memang ikutkan dia punya gaji pun tinggi lah. Kemudian dia dah habis kontrak di sana, di Brunei pula. Jadi CC, maknanya head nurse lah macam tu kan. Memang jauh lah beza nak kata dengan Malaysia punya ni kan. Tapi saya faham benda tu. Tapi Alhamdulillah, maknanya ni pun cerita baru ni sahabat-sahabat. Saya kenal Cikgu Fiza sebagai Cikgu Fiza, tapi ada another side story yang kita rasa menarik lah. Cikgu pun macam sehakim lah kan. Medik and then end up mengajar kan. Dia suka kan. Tapi sehakim dia dah belajar, dah habis dah. Saya daripada awal saya menolak lah. Pada awal menolak kan. Itu lebih beza dia kan. Betul. And then jump up into pendidikan masa ambil sarjana. Betul. Maknanya di usia berapa tahun cikgu? Di usia saya 2 tahun. 2 tahun? Master. Dan sebenarnya saya ada juga menyambung diploma pendidikan lah, lepasan ijazah di UKM. Itu bila cikgu ambil? Sambil-sambil ke? Sambil-sambil bekerja saya ambil lah. Mod eksekutif waktu cuti sekolah. Di PLI? Di PLI, betul. Okey. Alhamdulillah lah, dah habis dah. Dah habis dah. Masya Allah. Itu banyak calang Cikgu Fiza ni. Betul cikgu. Maknanya Cikgu Fiza ni itu background cikgu lah kan. Pengajian dia dan sebagainya. So portfolio Cikgu Hafiza di sini kan. So Cikgu Fiza ni adalah ketua jabatan akademik. So besar tu. Bukan ketua program sains biologi, bukan kan. So dia manage the whole academic punya structure dekat Matis Menantu Fas. Jadi mungkin cikgu boleh cerita sikit lah cikgu kan, tentang portfolio yang cikgu pegang ni lah, sedikit sebanyak. Silakan cikgu. Okey, jabatan akademik ni
Sebenarnya pada awal tu saya pun tidak menjangkakan lah akan menjadi ketua jabatan akademik di sini. Okey. Sebab waktu dulu saya mengajar di sebuah sekolah international lah selama 5 tahun sebelum beralih ke sini. Oh, di mana cikgu? Itu di Pahang. Oh, Pahang. Di Pahang. Okey. Selama 5 tahun di sana. Kemudian saya beralih ke sini untuk mencari suasana baru lah. Kemudian pada ketika itu juga saya ditawarkanlah untuk menjadi ketua jabatan akademik. Sebenarnya saya tak sedar pun jawatan tu adalah sebesar ini. Okey. Pada pertama kali tu. Sebab datang pun saya sebabnya masih lagi menguruskan urusan berhenti kerja di tempat lama. Jadi saya masuk program pemantapan akademik tu delay 2 hari lah berbanding rakan-rakan yang lain. Oh, 3P lah. PPP, 3P, betul. Program pemantapan perkhidmatan. Betul. Macam tu fast. Okey, faham. Okey, yang tu pada setiap sesi akademik akan ada lah. Jadi bila saya masuk lambat tu saya agak terlepas lah informasi-informasi yang awal. Dan rupanya saya dah dilantik menjadi ketua jawatan akademik. Oh, mendong dah meeting awal lah. Meeting awal. Okey. Jadi saya pun yelah, saya dimasukkan dalam grup syura. Grup WhatsApp syura tu dalam 29 bulan 3 macam tu. Saya pun seminggu kemudian tu saya masih lagi cari barang, kan baru pindah kan. Baru pindah cari pencil case lah, cari marker lah untuk mengajar kan. Tiba-tiba ada Ustazah Husna Rusli lah. Dia mantan ketua jabatan akademik sebelum lah kan. Dia call saya berkenaan dengan pengurusan peperiksaan akhir tahun sebelum yang 2021 tu. Okey. Sebabkan COVID time tu, jadi peperiksaan akhir tahun tu delay hingga ke tahun seterusnya akademik, sesi akademik yang baru 2022 tu. Jadi macam tu. Barulah saya sedar, okey, saya perlu menyusun atur lah peperiksaan akhir tahun. Macam tu. Jadi itu adalah salah satu skop lah, dalam jabatan akademik, iaitu peperiksaan dalaman. Selain daripada tu, kami sebenarnya terdiri daripada 9 unit penting. Banyak unit tu cikgu kan. Ada peperiksaan awam, yang ni lebih kepada menguruskan peperiksaan SPM lah. Okey. Kemudian kita ada unit kecemerlangan akademik, kan, kita ada unit kelas tambahan, pengurusan buku teks, dan ada banyak lagi lah. Macam tu. Banyak jadi juga. Saya ingat ke saya lebih melihat jabatan akademik ni ialah dia memegang lah ketua-ketua program di bawah dia sekali kan, cikgu kan. Rupanya dia ada channel 9 lagi yang pillar besar tu. Ada channel 9 lagi, betul. Cetek ilmu saya. Sebab saya tahulah. Maknanya besar lah akademik ni. Maknanya akademik bermaksud Quran lain kan cikgu kan? Quran lain. Quran jabatan Quran kan, betul tak? Betul. Mana cikgu macam maksud program cikgu bawa akademik ni ada berapa di sini? Program sebenarnya kalau program-program tu jabatan akademik kalau boleh nak meminimumkan lah program-program besar tu kan. Yang kita buat yang wajib je. Yang pertamanya majlis pengumuman SPM kan. Itu takkanlah tak buat kan. Memang betul-betul direct related kan. Yang related je. Lepas tu majlis kecemerlangan lah, macam takrim kan, haflah takrim. Itu untuk pelajar-pelajar SPM. Yang tadi majlis pengumuman, yang ini majlis untuk meraihkan yang mendapat keputusan yang cemerlang lah. Dan bersama juga peperiksaan akhir tahun lah. Kita raihkan di majlis haflah takrim. Kemudian kita ada majlis restu ilmu. Kan, majlis restu ilmu. Kemudian apa lagi kita ada jugalah buat program Jaya Waris. Jaya Waris, ya betul. Jaya Waris kan? Baru je habis lah. Itu kita buat selepas peperiksaan pertengahan tahun lah. Ini hari Jaya Waris ni hari report card lah kalau di sekolah biasa kan. Dan juga last sekali program motivasi pelajar lah. Itu je lah yang program besar. Tapi kalau program dalaman tu, itu yang ramai sebenarnya ibu bapa kurang tahu. Sebab
dia macam rutin sebenarnya. Jadi kita sebab belajar ni rutin kan. So rutin. kadang-kadang ada yang benda yang melibatkan dalam kelas kan. Betul. Kadang-kadang dia just berkumpul benda macam tu lah. Jadi kita tak adalah setiap perkara tu kita nak war-warkan, tapi saya rasa sebab ada juga parents yang bertanya kan, kita tak ada buat kelas tambahan ke, tak ada buat bengkel ke. Jadi sebenarnya dalam jabatan akademik ni kita bermula minggu ke-7. Minggu ke-7 kita start sebulan puasa kan. Jadi puasa, jadi malam-malam ada solat tarawih dan sebagainya. Jadi kita tangguh dulu, kemudian raya. Naik je raya minggu ke-7 tu dah bermula kelas tambahan untuk pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 4. Setiap malam lah. Minggu 7 tu memang dah start lah. Ya, sampailah sekarang. Kan, kecuali adalah minggu-minggu peperiksaan tu kita tangguhkan seminggu atau 2 minggu. Memang setiap malam kita ada buat lah, especially untuk sains tulen. Kan, kalau untuk account ada subjek-subjek tertentu lah, account, matematik, dan juga bahasa Arab, contoh macam tu lah. Kalau sains tulen tu memang setiap malam ada kelas tambahan. Sebab saya pun ada aku kata perspektif awal lah. Maknanya biasanya kelas tambahan ni nak speed SPM mungkin 2 months before SPM, bukan? Bukan. Memang awal lagi. Memang daripada peringkat awal lagi. Kan, even masa form 4 pun kita dah mula sebenarnya. Jadi kita dah start persiapan untuk pelajar tu menduduki SPM tu bermula daripada form 4. Selain daripada kelas tambahan, kita juga ada buat BTMS, bengkel teknik menjawab. Kita jemput guru-guru cemerlang daripada luar kan, untuk datang lah mengajarkan teknik-teknik untuk menjawab soalan lah. Itu kita buat di hujung-hujung. Selain tu kita sediakan jadual anjal sebelum trial. Contohnya jadual akan dirombak kan, untuk sesuaikan dengan hari peperiksaan kan. Itu sebelum trial. Sebelum SPM pun sama, kita ada buat perkampungan SPM dan sebagainya lah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, insyaAllah boleh percayakan lah jabatan akademik. Di samping jugalah kita perlukan pertolongan jugalah daripada ibu bapa untuk memantau sewaktu cuti sekolah lah, terutamanya untuk memastikan pelajar kita ni sentiasa fokus lah pada matlamatnya, iaitu SPM lah. Itulah macam BTMS ni kan. Terang sahabat-sahabat yang mendengar, BTMS ni memang selalu saya dengar terngiang BTMS. So macam Ahad ni ada lagi BTMS kan. BTMS. Dan saya pun tak tahu BTMS tu apa. Rupanya bengkel teknik menjawab soalan. Betul. Betul. Jadi tak nafikanlah memang agak aktif. Sebenarnya kalau Maltese Centre of Fast ni terkenal dengan program-program bersifat co-curriculumnya ataupun pembangunan insaniahnya. Tapi kurikulum pun itu major yang saya nampak tidak kurang hebat je lah. Dia diaplikasikan dari sudut pelaksanaan tu. Jadi cikgu, soal sekarang kita ada akademik, bukan maksud saya budak-budak punya fast track kan. Ada pengajian Islam kan, account, betul, sains tulen, betul kan, betul. 3 aliran ni kan. So macam mana setakat ni cikgu, kalau ikutkan data keputusan SPM, nampak ada peningkatan setiap tahun ni. So boleh cikgu reflect sikit tentang perkara tu, mungkin apa cabarannya, apa yang usaha yang dilaksanakan, mungkin boleh share sikit. Tapi sebelum tu saya nak sambung sikit pasal aktiviti-aktiviti yang kita bincang tadi. Tak ada hal juga. Okey, selain daripada itulah rutin yang kita buat setiap malam kan, setiap menjelang peperiksaan dan sebagainya, kita juga nak have fun jugalah dalam belajar kan. Tak naklah fokus kepada exam je kan. Jadi kita ada juga minggu bahasa, minggu pengajian Islam, minggu perakaunan, minggu sains dan matematik. Macam sekarang ni tengah berlangsung minggu sains dan matematik lah. Minggu
Minggu Sejarah. Itu semua adalah aktiviti di bawah Jabatan Akademik sendirilah. Macam tu. Jadi time ni pelajar seronoklah dengan pelbagai aktiviti dalam kelas dan luar kelas yang dirancang oleh guru lah. Di samping belajar dalam kelas, kita juga berseronok dalam pembelajaran kita tu lah. Macam tu. Okey, untuk menjawab soalan Cik Man kan, betul kita ada 3 aliran di Matis ni. Sains tulen, pengajian Islam dan juga perakaunan lah. Jadinya kalau tahun lepas kita tengok setiap dari aliran tu ada wakil 3 orang yang dapat straight A. Mesti ada 3 orang 3 orang daripada setiap sains aliran. tulen, 3 orang daripada pengajian Islam, 3 orang daripada perakaunan. Jadi 9 orang yang straight A lah tahun lepas. 3-3. Macam tu lah. Dan alhamdulillah lah, pelajar ni satulah saya boleh puji berkenaan dengan pelajar tahfiz ni adalah semangat juang mereka yang tinggi. Mereka ni kalau musim exam tu dah tak tentu hala lah, boleh katakan begitu. Memang nampak lah dia punya effort tu. Kan siang malam study kan, sampaikan kita terpaksa, itulah yang saya susun jadual. Sekarang ni okey, awak kena berhenti dulu, pergi menguruskan diri dulu kan. Memang kena maklum lah, kalau dia orang memang tak fikir lah. Mereka macam dah tenggelam dalam dunia study tu. Macam tu. Itu saya tengoklah anak-anak tahfiz kita ni macam tu perangai dia. Sebab fast track je lah. Fast track ni dia cabaran dia ada yang kadang memang zero akademik kan. Yang datang darjah 2 last belajar pun ada. Tapi itulah saya boleh katakan, orang cakap belajar tahfiz ni gifted. Dalam satu sudut betul, tapi maksudnya mereka senang untuk belajar, tapi ada juga sebenarnya yang memang perlukan bimbingan, yang sebab struggle juga kan. Yang struggle betul, juga, tetapi kan sukar jugalah bagi pelajar yang terakhir belajar waktu darjah 2 kemudian terus masuk form 4, kalau kita fikir logik lah kan. Tapi memang mereka ada semangat juang yang sangat tinggi. Mereka tak cepat putus asa. Kalau putus asa pun kita kena pujuk, kena tarik, kena bagi mereka fokus balik kan. Tapi mereka tak pernah nak putus asa sampai down, betul-betul down lah. Macam tu. Mungkin lah waktu saya rasa menghafal Quran ni bukannya satu tugas yang mudah kan. Jadi mereka dah terbiasa struggle tu. Jadi mereka repetition concept tu kan. Repetition concept tu sentiasa berlaku. Sampailah diorang betul-betul boleh hafaz kan. Itulah tapi satu sudut juga saya rasa guru-guru kita memang sangat berdedikasi lah. Itu saya macam podcast sebelum ni lah cikgu. Saya sering bila tengok bila kita berbincang ni, saya sering bila menyebut tentang perkara ni saya kena mengiyakan. Macam hari ni saya mengiyakan. Saya mengiyakan. Memang ini bukan reka-rekaan. Saya sendiri melihat betapa berdedikasi lah guru kita. Dia jadi guru ni saya nampak macam kita pula guru betul, Cik mampu mendidik. Saya guru dalam benda lain lah, bukan dalam bidang macam ni. Tapi maknanya kita nampak selain pada soal dalam kelas rasmi kan, kadang kelas malam-malam kan, buat kelas tambahan. Lepas tu kita nampak lah benda tu. Lagi-lagi nak exam ni kan. Mesti exam, kelas tambahan lah, ganti kelas. Ni cuti sekolah boleh buat kelas online, setengah guru kan. Menghabis mana masa tu dia boleh bercuti nak relax saja, tak ada. Slot in juga buat kelas-kelas online untuk anak murid di rumah. Sebab apa, nak mengajar syllabus kan. Sebab mungkin ada benda nak catch up. Jadi perkara-perkara begitu sahabat-sahabat yang saya rasa ni ke komentar sikit pada saya lah. Kita ni mak ayah ni kan, saya pun dah jadi bapak lah kan, walaupun anak kecil. Jadi kerjasama untuk mendidik anak-anak ni ke cikgu dia bukan soal kata kita nanti kau cikgu kau settlekan lah semua benda kan. Betul. Why not mak ayah ni masuk sekali dia jadi
Cantik lah cikgu kan. So dalam soal tu cikgu, dalam sudut parent lah, kerjasama parent dengan jabatan akademik macam mana cikgu? Setakat ni. Alhamdulillah lah. Parents sebenarnya sangat boleh membantu memantau anak-anak dalam pelaksanaan kelas tambahan secara online. Betul macam Cik Man cakap kan. Kita baru je habis separuh trial lah. Maksudnya selepas cuti pula ada lagi trial kan. Dan ada dalam kalangan guru tu waktu cuti tu digunakan untuk menanda kertas kan. Pada masa yang sama ada lagi yang buat kelas online. Kan. Jadi pemantauan ibu bapa tu alhamdulillah mereka sangat membantulah dalam memantau memastikan anak-anak masuk kan. Macam itulah. Dan ada juga ibu bapa yang menghantar anak-anak tuition di luar jugalah. Sempatlah seminggu tu kan. Maknanya sempat catch up juga. Pergi hantar tuition. Ada yang minta guru personal, tuition personal datang ke rumah. Dan ada yang join mana-mana tuition lah. Itu sebenarnya sangat membantu sebabnya kadang-kadang bila di rumah pelajar dah biasa dengan jadual-jadual, tiba-tiba tiada jadual di rumah kan. Betul, faham. Jadi mereka bila dapat phone especially kan anak-anak remaja sekarang ni sangat susah lah untuk kita dah tak boleh kawal kalau di rumah. Macam itulah. Dan insyaAllah kalau doa kan dan sumbangan daripada parents tu alhamdulillah lah. Dia sangat berterima kasih lah kepada semua parents yang sangat membantu jabatan akademik lah. Ada juga sebenarnya parents-parents yang mengaturkan cikgu saya ada kenalan guru pakar AdMed contohnya. Boleh ke saya nak bengkel kan. Maksudnya minta mereka jadi bengkel, laksanakan bengkel kan. Ada AdMed, kimia, mana mencadangkan betul positif ada tu. Walaupun secara online kan, dia sangat membantu sebenarnya. Kalau kita nak panggil itu dah makan kos sebenarnya kan. Tapi mereka secara percuma sponsor lagi. Ya, Masya betul. Allah. Tapi itulah ini satu penegasan Cikgu Fiza pun ni pun tak terjangka pun dia boleh keluar. Sebelum ni saya sembang macam podcast sebelum dengan Ustaz Azizi, Ustaz Aiman kan. Kita menyentuh juga soal support daripada parents kan. Memang benda tu berlaku, kita boleh katakan lah. Kan? Punya akademik pun sama kan. Memang itulah saya ambil kesempatan di sini lah mewakili lah kan Matul Fas ni ucapkan terima kasih banyak lah kepada semua ibu bapa, pelajar yang sentiasa supportif ya. Mana hubungan dua hala ni mana berlaku dengan orang kata dengan rentan. Jadi terima kasih banyak ya mak ayah yang saya support. InsyaAllah terus support lah Manitu Fas. Dan cikgu tentang sekarang ni kita dalam musim nak menuju ke SPM lah ya. SPM bulan apa cikgu Lupa saya. SPM bulan 12 dah start dah. Yang 12 kan? Yang betul kan? Yang bertulis. Oral yang awal lagi kan? Oral kalau PQS hari tu dah mula dah sebelum cuti hari tu. Ya, saya ingat. Sebab itulah kita terpaksa adjust kita punya trial ni supaya tidak terlalu bertembung lah dengan ujian lisan bahasa Arab, ujian lisan PQS dan juga UTQH lah. Macam tu. UTQH. Itu yang jadi direct lepas cuti pun bersambung lagi ni. Sepatutnya dah habis lah sebelum cuti. Dan the fundamental issue yang ada tahun ini adalah dibawa ke tahun ini kan. So nak kejar kan. Nak kejar betul. Tahun lepas pun SPM bulan 1 kan. Betul. Kan? Betul. So kali ni memang nak betul-betul nak masuk balik pada tahun yang dibelajar tu. So ini juga adalah cabaran yang besar lah yang saya nampak cikgu dan pelajar. Yang kita nampak memang itulah, saya memang datang sini memang nampak semua sibuk lah sahabat-sahabat kan. Memang jarang tak nampak orang yang sibuk kan. Jadi macam itulah cikgu. Cikgu dalam apa ni? Jabatan akademik ni, cikgu-cikgu yang akademik ni berapa orang cikgu dalam bidang akademik ni? Kita kalau guru SPM 24 orang. Kalau semua sekali seingat saya dalam 27 orang. 27 jadi orang. memang kebanyakannya guru SPM lah.
Dia sebab form 1 hingga form 3 major dia adalah Quran kan. betul. Akademik tu sikit. Betul. Betul. So bila fast track ni dia dah fokus 70% akademik. 80%. 80%. No, silap saya. 80% akademik, okey 20% Quran. Sebab apa, Quran tu lebih pada mengulang lah kan. Yang saya tahu setakat ni lah. Betul. So tu konsep dia. Jadi itulah kalau mungkin sahabat-sahabat di luar nak tanya, itu antara maklumat yang perlu diketahui lah, bahawa form 1 hingga form 3 major dia lah 80% kan, betul Al-Quran. Quran 80%. Kalau menengah rendah 70% Quran. 70% Quran kan. So 30% akademik. Macam terbalik je, 80-20 menengah bawah. Kalau menengah atas 70-30. Macam tu. Okey, kebetulan sahabat. Okey, 80-20 menengah bawah. Okey, 80 Quran, 20 akademik. Betul. Sebab nak fokus hafazan Quran tu bagi khatam. Kemudian menengah atas 70-30 Betul. Okey, 70 akademik, 30% Quran. Sebab 30% tu kita nak pengulangan berlaku lah. Sebab hafazan ni memang kena mengulang. Jadi itu keadaan yang berlaku di Majlis Seminatul Hufaz lah. Dan kita sekarang ni ada berapa orang cikgu dalam 560 betul lah, lebih kurang lah. Lebih kurang kan. So bukan mudah sahabat-sahabat bila tengok dengan jumlah macam itu. Itu sebab macam kami sendiri sahabat-sahabat media ni pun ada dalam 5 orang kan. Saya sebelum ni ada seorang 2 orang, tapi bila lihat dengan kapasiti yelah macam-macam program yang kita rasa internal tu rasa macam biasa awalnya, lama tak biasa. Dia jadi luar biasa. So dia jadi budaya. Jadi budaya kena tak boleh tambah orang. Betul, ada program luar, community dan sebagainya kan. Begitu je dengan akademik. Saya sering juga nampak silang rujuk tu berlaku antara cikgu dan guru-guru luar kan, sentiasa dalam BTMS dan sebagainya. Kita ada program apa yang motivasi ni, Success Together. Betul. Success Together dan sebagainya. InsyaAllah bakal berlangsung bulan 10 nantilah. 11 nanti dengan konsultan yang sama ke macam mana? Setakat ni selesa dengan kan? Apa nama konsultan tu saya lupa. Motivasi.com, motivasipelajar.com. Motivasipelajar.com. Sebab nampak dia consistently achieve lah apa target tu InsyaAllah. So gitu cikgu. Maknanya itu lebih kurang hal akademik lah. Ada apa-apa yang mungkin cikgu boleh share lagi? Mungkin latest info ke atau latest orang kata MO akademik nak ke arah mana ni, ada ke cikgu yang mungkin boleh cikgu share? Apa tu untuk tahun ke depan ya? Tahun ke depan ke ataupun mungkin tahun ni ada ke, tahun ke depan ke macam mana? Kalau untuk tahun ni lah, kalau semasa akademik sebenarnya kita baru je habis UP2 kan, ujian penilaian 2 lah, dan sekarang sedang berlangsung minggu STEM lah. Bagi menengah bawah, lagi tingkatan 1 sampai tingkatan 4 lah, dan tingkatan 5 sekarang masih lagi menyambung perjuangan trial lah macam tu. Cuma saya nak komen sikit lah berkenaan dengan UP2 ni, guru-guru pun masih lagi menanda kan. Apa yang saya boleh komen sikit berkenaan dengan lainnya generasi sekarang. Berbanding dengan generasi kita dulu kan. Saya nampak especially menengah bawah ni, mungkin mereka tidak terbiasa dengan ujian-ujian, peperiksaan, tak pernah ada peperiksaan besar UPSR dan sebagainya kan. Mereka ni bila duduk lama sikit exam tu, mereka tak tentu arah sikit. Tapi saya dengar cikgu benda ni. Di luar pun begitu. Sebab diorang tak ada exam main kan, macam UPSR dan sebagainya. So bila datang sini, bila start buat exam bentuk macam tu, dia tak boleh lama kan. Dia macam kejap-kejap dah ni lah pusing ke sana ke sini kan. Ramai macam tu lepas tu cikgu nak pergi toilet macam tu kan. Itu maksudnya tapi UP ni adalah penting lah untuk training mereka supaya
tahu bagaimana sebenarnya situasi ujian yang sebenar kan, peperiksaan sebenar. Sebab masa SPM nanti bukan sejam atau sejam setengah, ada 2 jam setengah kan, tempoh peperiksaannya yang mereka perlu concentrate betul-betul untuk jawab apa yang mereka tahu kan. Macam itulah. Jadi untuk perancangan tahun seterusnya Jabatan Akademik ni, sebenarnya kita masih lagi, sejak daripada awal saya masuk dulu, kita sentiasa cuba menyesuaikan waktu PDPC tu dengan kehendak semasa. Macam tu. Masa 2022 awal-awal saya masuk dulu, kita ada lagi kelas online. Kan, sebahagian pelajar ada kelas online, sebahagian pelajar dah face to face. Jadi kita susun jadual. Penjadualan tu bagi saya memang tugas yang agak penting lah untuk Jabatan Akademik ni, untuk memastikan pelajar dapat belajar dengan baik lah, dan silibus pun dapat dihabiskan dan sebagainya. Jadi kan sebelum ni kita, kalau Cik Man ingat lah, kita balik pukul 3.30. Betul. Kemudian beranjak kepada 4.30. Kan, apa tu, tengah-tengah tu ada rehat pukul 1 sampai 2.30 kan. Kemudian ni mungkin tahun depan akan berubah lagi. Sebabnya kita anak kandung kita dah berada di tingkatan 5 tahun depan. Ya, tahun depan tingkatan 5 lah. Tingkatan 5. Jadinya kita nak menjaga Quran mereka tu, tahun ni baru kita cuba buat waktu hafazan mereka tu, mengulang hafazan tu daripada 7.30 sampai 9.30. Sekarang macam ni jadualnya. Tapi bila kita semak balik apa semua, mungkin ada penambahbaikan yang perlu kita buat. Sebab mereka sekarang ni bercampur dengan bukanlah bercampur, di bawah pemantauan guru Al-Quran yang menengah bawah juga kan. Okey. Maksudnya tingkatan 1 sampai tingkatan 4 pukul 9 7.30 sampai 9.30 ni semua hafazan. Jadi agak susah sikit lah bagi guru-guru Quran untuk mengawal, memerhatikan lah kan ulangan bagi yang tingkatan 4 ni. Jadi kita perlu susun atur semula jadual supaya guru-guru boleh fokus juga kepada yang tingkatan 4 ni, sebab kita nak jaga hafazan mereka. Itulah saya nampak soal susun jadual ni saya tak terlibat ni, memang pening tengok. Selalu dengar antara yang keluar daripada mulut Cikgu Hafizah tu lah, soal susun jadual. Kadang-kadang meeting, kadang-kadang susun jadual. Dalam usrah pun ada sebut lah soal susun jadual tu, ada terkeluar. Betul juga soal husnah lah dengan takwim semua tu kan, sentiasa. So dia itu dah kata apa, mekanisme dalam menguruskan manusia tu. Dia sebegitu sahabat-sahabat. Dia bukan semudah kita dah setting. Contohlah apa retreatnya. Retreat, setting confirm everything is smooth dalam bentuk tahun depan. No. Sama macam saya sendiri pun dalam modus operandi media, kami buat retreat pun kita memang menjangkakan, memang media lagi fleksibel lah, fleksibel dari sudut pergerakan kerja tu, dia memang berubah tu dalam keadaan yang kita banyak yang tak terjangkau. So begitu juga yang lain pun berlaku juga. Bukan kata kita saja kan. Akademik pun begitu cikgu. Ya, betul. Saya rasa susun jadual. Okey, ubah jadual. Masa ubah kan, sebab keadaan ni macam ni. Belum lagi kalau kita nak consider keadaan semasa kan. Yang berlaku ke apa, cuaca lah apa pun jadi faktor juga. Contohnya macam tahun ni kan, kita jangkakan SPM seminggu lambat tau. Maksudnya daripada tarikh yang KPM. Ya. Jadi bila dah dikeluarkan jadual tu, rupanya kita rancang seminggu lambat kan. Jadi seminggu ke belakang tu, jadi kita kena adjust balik, berubah semua sekali. Tarikh seminggu dah kacau dah lain. Semua aktiviti apa semua tu yang hektik sangat tu. Macam yang bulan 10 ni pun pelbagai lah. Saya nampak dah yang aura-aura kehektikan campur bahasa Melayu. Begitu lah cikgu. Tadi saya ada benda saya nak tanya cikgu tadi. Soal apa tadi? Sebab cikgu ada menyentuh soal generation gap tadi kan. Generation gap tu. Sebelum ni pun kita ada sentuh dengan Furqan Hadif, alumni. Dia pun ada menyentuh benda yang sama juga, generation gap. So dari sudut okey, cikgu ni ke gen apa cikgu? Kalau cikgu lah. Saya Y kan? Y. Saya Y.
Ke sama saya lah Gen Y Y. 80 plus punya 90 kan. 90s. 90s 90s. 80. Okay, Gen Y. So sekarang ni dah Gen apa? Gen B Beta apa? Alpha. Alpha apa? Alpha Beta Alpha Beta. kan? Alpha Beta tak macam-macam sekarang ni. Jadi Tapi yang Form 1 ni Z lagi lah. yang Form ni ke Z lagi Z lagi Saya rasa lah. Ya, belum Alpha. Yang Form 1 sekarang ni dah bukan Alpha dia. Mungkin kena semak tu. Bukan. Mana budak di bawah Form 1 yang Alpha kan? Kan? Form 1 Form 1 Alpha. Alpha dah kan? Form 1 dah start Alpha dah ni. Cikgu, maknanya dah lain. Jadi itulah generation gap ni satu perbahasan yang berterusan lah kalau cikgu tengok kan. Kalau kita tengok lah di luar sana. So perubahan yang berlaku macam saya analog digital punya ni mana saya dah menghadapi transisi analog digital tu kita dah tahu kan. Kita sempat lah main gasing line layang tu tak petang kan. Jadi macam cikgu cakap tadilah perubahan dari sudut ujian kan. Ujian tu tak boleh fokus dan sebagainya kan. So apa cabaran yang cikgu nampak lah setakat ni? Mungkin macam mana cabaran nak usaha pada guru-guru lah terutamanya. Itulah bagi menengah bawah lah especially sebab mereka ni yelah macam yang saya cakap tadi dia tak boleh duduk diam. Kan sebab dia punya attention span dia tu agak pendek. Jadinya sebagai guru kena kreatif lah kan. Jadi penyusunan penyusunan silibus tu kan kita kena susun atur supaya padat dan ringkas. Padat, ringkas tapi mencakupi semua. Macam tu. Dan dekat sini pun alhamdulillah lah fasiliti yang dibina di sini kan alhamdulillah terbaik kan. Kita ada penggunaan laptop, LCD dan sebagainya. Guru-guru kita pun ramai yang mengambil kursus pendidikan. Jadi mereka terdedah kepada pelbagai tools lah, education tools kan yang boleh menarik lah, gamification contohnya kan yang kita gunakan dalam kelas lah. Dan saya juga guru BBM bahan bantu mengajar. Jadi apa-apa yang guru-guru perlukan request nak beli, insyaAllah lah kita cuba dapatkan. Gitulah untuk menarik minat pelajar ni. Sebab mereka ni memang attention span tu agak pendek lah. Kan. Dan mereka walaupun begitu tapi mereka menengah ni bawah saja ke menengah atas sekali? Menengah atas pun dah mula dah sebenarnya. Dah nampak dah. Okey. Dia sebab saya ada baca beberapa study dah cikgu kan. Study tentang generation gap ni. Pertama sudut fokus. Memang real lah. Memang real. Focusing power. Sebab yelah tak dapat nafikan sebenarnya antara isu besarnya gadget lah. Betul. Punca kepala punca lah kan. Jadi maknanya attention focus tu dia dah macam dah ada satu stigma kepada satu benda tu. Kalau ada benda lain tu dia tak boleh. Dia kalau boleh nak itu. Itu pasal budak-budak, tak kira lah budak tahfiz, budak apa, balik dia phone. Betul. Kan, phone. Jadi ni antara satu cabaran yang besar sebenarnya lah yang kita rasa macam Cik Fizah cakap sendiri lah tadi kan. Kita perlu hadapi bukan hanya kata budak-budak di luar rumah, tapi kesan tu kita nampak bukan saja dengar cerita di rumah saja, tapi berlaku waktu ujian tu. Terlalu ketara ya. Ketara sangat. Kadang-kadang bila saya meronda kan dengan dia, kenapa budak ni yang asyik bertukar orang pergi toilet ni? Kan? Dia tak boleh kan, dia kena ambil angin sekejap, lepas tu masuk balik, sambung macam tu kan. Itulah saya pun ada jugalah terbaca antara sebabnya lah mungkin TikTok kan dia pendek-pendek videonya. Jadi kajian itu sebenarnya TikTok adalah main lah sebenarnya. Sosmed lain adalah dia punya faktor influence dia. TikTok ni sebab dia simplified. Dia pendek kan. Video yang pendek tu sebenarnya. Antara kajian yang saya baca adalah betapa berlakunya
orang kata apa, ketirisan intelektual yang amat ketara lah. Sebab intellectualism ni memerlukan penelitian yang khusus dan panjang. Betul. Kan, baca buku. Baca. Tapi budak-budak sekarang dengan budaya TikTok ni, dia nak cepat. cepat. Kalau tak payahlah panjang cerita, apa point dia? Betul. Kan, semua nak suap. Betul. So benda-benda macam tu lah. Ini bukan hanya berlaku kata di Mata Nufas. Ni memang saya tanya kawan-kawan saya yang guru di luar sana pun lagi pening lah, macam-macam isu lah. Soal fokus ni. Kan dia tak boleh. Tak sabar. Kalau dia game, ya. ChatGPT kan, kalau ada soalan kan, terus jawab, suruh dapat jawapan. AI, cikgu. Jawapan dia apa, cikgu? Tak nak fikir. Ini pun satu benda lah. Ala-ala cikgu kan. Cabaran AI dah. Cikgu tengok macam mana? Kalau ada sudut sound menengah lah. AI. Sebab kalau tengok sekarang ni universiti tengah serabut ni. Kan? Saya ada bersyarah yang kanan yang kira agak yang kira besar lah. Syarah kanan, kawan-kawan yang duduk pegang jabatan pun ada juga. Kadang mengopi dengan diorang ni terkeluar semua benda lah. So antara isunya awal-awal masih AI ni wujud, berlaku percanggahan lah antara student dengan pensyarah. Ini boleh tak boleh. Sekarang ni pensyarah pun memang pensyarah sini kena ajar cara guna ChatGPT tu. Betul. So budak-budak sekolah menengah macam mana cikgu? Sebenarnya mereka ni kan, walaupun kita tak secara formal yang ajar, mereka ni sebenarnya lebih mahir daripada kita kadang ni. Sebab nak benda cepat tu pandai je kan? Nak benda cepat tu pandai. Kan Gen Alpha ni memang dia dah hidup dengan teknologi yang begini kan. Jadi sebenarnya AI ni boleh membantu, sangat membantu sebenarnya. Tapi perlu digunakan dengan pemantauan lah. Kan, kalau kita semua nak cepat, tak nak berfikir, itu boleh menjejaskan lah kita punya kemahiran berfikir tu. Kan. Sedangkan kemahiran berfikir ni antara core dalam pendidikan kan. Betul. Kan, kalau nak menjawab, ini pun satu kerisauan lah bagi saya kan. Kalau soalan yang jenis berfikir kan, contohnya saya mengajar bio kan, mengajar bio kan, mengajar sains kan. Kalau soalan kemahiran ni tinggal. Kan. Mana-mana itu dah nampak memang tak nak fikir sangat. Tak nak fikir sangat. Macam tu. Itu menjadi kerisauan lah. Jadi kalau boleh pemantauan kan. Kalau kat sini kita memang tak benarkan lah phone. Tapi kalau nak buat kerja sekolah tu kita adalah PC, laptop kan. Di rumah tu mungkin ibu bapa jugalah boleh ambil peranan untuk memantau lah penggunaan phone yang berlebihan kan. Itu juga tidak baik lah. Sebenarnya macam itulah. Itulah cikgu, maknanya itu antara cabaran tu selingan cikgu kan. Antara cabaran selihat dalam dunia pendidikan ni, tak kira lah dalam dunia pembangunan kemanusiaan ke ataupun pendidikan sekalipun, ia tetap menjadi satu perbahasan yang tidak sudah, yang tiada penyelesaian yang kita nampak tuntas lagi. Kecuali effort itu adalah isi rumah. Kan, isi rumah. Itu yang paling penting. Kalau nak harapkan sistem yang sedia ada, of course lepas akan lagi semakin pantas. Saya pun rajin juga mendengar podcast yang panjang lah cikgu. Podcast yang agak berat lah. Maknanya macam Diary of CEO, bahasa Inggeris semua tu kan. So boleh tengok perbahasan AI dengan pakar-pakar AI cakap tu menakutkan sebenarnya. Apa yang berlaku sekarang ni kan. So kita doa yang baik-baik sajalah ya. Ada sudut itu. Kadang-kadang ada video kan, macam-macam jenis video yang dibuat menggunakan AI yang menyebabkan pelajar-pelajar kita ni percaya benda tu. Bukan pelajar cikgu. Ini saya terang lah. Saya ni antara core bidang saya minat dalam geopolitik. Saya memang minat. Jadi sekarang ni kan tengah berlaku banyak regional war. Peperangan faction pun dah nampak kan. Ada mengatakan, dapat kata en route to World War 3 dan sebagainya kan. Dan antara yang digunakan oleh kuasa veto ni adalah video AI tu. Bayangkan AI yang kita yang orang biasa mampu akses pun nampak makin real. Bayangkan kalau kata government yang kata nak warfare, perang-perang ni, lagilah teknologi lagi hebat kan. So sebab ada antara video yang heboh, saya tak ingat video apa, masa Rusia dan Ukraine ni perang, disiarkan dalam media prima CNN, padahal video tu AI. Dia tahu lepas tu. Maklumat salah. Ni bukan kata orang macam kita yang terpedaya ni. Dan satu berlaku juga geng-geng boomers mak ayah.
mak ayah kita ni pun kadang saya ada satu video AI tu kata dekat Perak, dekat Tapah ke dekat Gopeng ada taman rekreasi dinosaur. Cikgu tahu tak, satu bas orang tua datang ke sana nak pergi. Dan dah sampai kata saya dengar ada ni. Padahal itu video AI. So itu antara benda-benda yang saya rasa bahana lah kalau tak dijaga. Sebab regulation AI ni pun kalau memang panjang lah cikgu kan. Saya memang ada kenalan yang dalam cyber law security yang telah duduk dengan orang Bukit Aman sebagainya. Dia ada sema saya baru ni. Ceritakan memang nak regulate AI ni memang payah. Sebab every 3 months dia akan berubah cepat. So tak ada regulation. Atau Oxford dengan Harvard yang pakar bidang tu pun tak mampu nak panggil orang untuk duduk sebab dia akan sentiasa berubah. Jadi itu antara cabaran lah. Ni sedikit lah kita pula podcast ni. Jadi sebab benda ni amat menarik supaya kita lihat. Sebab ia berkait rapat pendidikan dan kemanusiaan sebenarnya. Kan? Jadi itulah cikgu lebih kurang soal akademik. Rasa macam pendek podcast kita tapi panjang juga kan. So sebab dia menarik. Mungkin hujung-hujung ni cikgu lah. Nak tahu jugalah. Cikgu sendirilah passion cikgu lah kan. Cikgu cerita cikgu suka mengajar kan, cikgu baru realise. Mungkin ada passion lain yang mungkin cikgu boleh kongsi di sini cikgu. Passion lain kita personal sikit kan. Cikgu kenal Cikgu Fiza ni selain pada sibuk akademik ni dia siapa dia ada another side of Fiza ni. Fiza sebenarnya saya ni orang tengok saya daripada pagi sampai malam dekat office kan. Buat kerja depan PC. Sebenarnya saya ni sejenis orang yang outdoor sebenarnya. Serius cikgu? Betul. Ini menarik ni. Ini satu benda dapatkan baru ni. Saya jenis orang yang outdoor. Saya suka kayak. Kayaking. Saya pernah dulu kayak daripada ini masa dululah kan, sekarang dah kurang dah. Tak sempat dah sekarang. Kayak daripada Sungai Terengganu ke Sungai Hulu Terengganu tu. Itu berapa hari berkayak. Malam tu tidurlah kan, pasang kemah tidur dan sebagainya lah. Outdoor sukalah benda-benda macam tu kan. Hiking ke pergi pulau ke kan. Pulau Kapas, pulau Perhentian, pulau Redang itu. Ni ajak cikgu lah pergi pulau Kapas. Itu orang Terengganu dah sukalah aktiviti pantai dan sebagainya. Kayak hari tu yang kata berhari-hari tu berapa kilo tu? Kilo tu tak ingat dah, 100 lebih rasanya. Sebabnya memang 4 hari 3 malam. Jauh. Saya pernah kayak pun paling jauh pun 10 kilo lebih. Masa tu di Satun. Kalau saya teruskan lagi memang masuk Mekong. Dia berhenti tapi tak sampai bahagi cikgu, satu hari lah. Berhenti mandi, itu sambung. Berhenti mandi, terjun sambung kan. Itulah waktu sekolah tu adalah nak merancang pergi mendaki ke KK. Tapi tak sempat sebab masa tu dah nak SPM. Mana pada sekolah menengah ada budaya outdoor tu. Memang minat. Saya kelak kembara dulu masa sekolah menengah. Bukit Besar tu belakang sekolah je. Jadi bukanlah setiap petang, maksudnya every weekend tu mesti adalah pergi naik kan. Kadang-kadang bawa adik-adik kan, aktiviti kelab kembara. Bawa adik-adik tengok Kuala Terengganu. Daripada Bukit Besar yang ada Allah peliharakan Terengganu tu. Tahu. The first ni memang baru tahu ni. Ni menarik podcast ni. Jadi maknanya cikgu ni memang minat outdoor lah. Iyalah tu. Jangan cikgu terpelan cikgu. Outdoor sikit kan. Sebab saya ni memang outdoorian kan. Cuma je lah lately dia masa tu kurang sikit. Memang minat. Tak tahu cikgu maknanya cikgu betul-betul minat benda tu. Menarik sahabat-sahabat. Tengok sebab saya kalau saya sekilas perkenalan dengan Cikgu Fiza ni, saya ingat Cikgu Fiza ni yalah orang akademik kan, macam nerdy sikit kan, sebab buku semua macam mana nak ni mengata akademik. Punya outdoor juga kan. Tapi benda tu lah, itu pun antara mungkin boleh bahas nanti kemudian betapa perlunya keseimbangan antara life sekarang yang penuh dengan duduk PC kan. Kita jarang grounding. Betul, perlu tu. Grounding bagi saya wajib. Saya sibuk macam mana pun sebulan tu paling kurang 2 kali tu kena keluar lah.
Saya memang akan buka kasut, pijak tanah. Memang saya kena buat cikgu. Sebab saya jadi macam orang gila tak buat itu. Sekarang pergi TRX lah. TRX saya tak sampai lagi buat apa. Adalah dia punya taman-taman dah tak ada ni dah, tak sempat sangat dah pergi TRX buka. Okay. Dia ada kasut. Ada dia ada betul taman-taman. Lah. Ada. Dekat area surau tu. Ada surau tak sampai lagi tu. Jadi pentinglah mungkin nanti podcast akan datang ni kita cubalah sentuh tentang soal grounding ke outdoor, menarik juga kan. Kalau rezeki dengan cikgu lagi ke apa semua kan, insyaAllah. Itulah cikgu, maknanya panjang kita kan sembang hari ni. Mungkin kata-kata akhir dah cikgu untuk podcast kita ni. Ada harapan tertentu pada pelajar ke SPM ke, mungkin cikgu boleh sampaikan ke? Betul tu, saya memang ada niat lah untuk berpesan lah kepada kohort purnama lah. Kohort purnama, ya. Kohort purnama ni kan, memang saya rasa terlalu laju lah untuk mereka. Kan, betul. Especially form 5 ni kan, sekejap je. Kita pun bulan 8 dah kena habiskan silibus apa semua kan. Tapi saya nampak usaha guru pun 2 kali ganda lah tahun ni kan. Untuk bantu purnama berjaya lah. Jadi besarlah harapan cikgu kepada kohort purnama, buatlah yang terbaik nanti SPM kan. Sebab SPM ni memang untuk kalian lah, kalian yang akan mendudukinya, dan kejayaan yang dicapai tu kalian lah akan menikmatinya. Dan kami ni guru-guru di sini gembira untuk kalian lah, macam tu lah. Jadi buat yang terbaik, especially untuk SPM yang sangat hampir dah. Cikgu pun dah berdebar dah ni kan. Cikgu dah berdebar kan. Final lap lah katanya kita ni kan. InsyaAllah cikgu akan bantu. Bukan cikgu sahaja, guru-guru lain jugalah akan bantu sedaya mungkin lah. Dan insyaAllah kita akan kecapi lah kejayaan yang kita impikan dengan izin Allah, insyaAllah. InsyaAllah. Betul lah apa Cikgu Fiz cakap tu, daripada bio nak jadi nurse, tiba minat mengajar. Memang cara bercakap memang guru lah. Memang teratur, tersusun kan. So itulah antara benda-benda yang menarik kita belajar pada hari ini. Dan sahabat-sahabat, saya kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Hafiza. Kerana Hafiza, sebenarnya Cikgu Hafiza ni kita nak shoot before lagi kan. Tapi terbawa ke depan kan, sebab kadut macam-macam. So alhamdulillah kita berkesempatan dengan Cikgu Hafiza. Terima kasih cikgu sekali lagi. Terima kasih banyak dengan kehadiran cikgu. Rasanya macam akademik ni apa nak sembang sikit je kot. Ambil kau kan. Panjang janjinya kan. Alhamdulillah banyak benda kita dapat dari situ. So mak ayah pun yang mungkin nak tahu serba umum tentang akademik, boleh tengok podcast ni lah kan. Okey, so di kesempatan ini juga saya ingin menyatakan beberapa pengumuman lah. Seperti biasa, pendaftaran untuk pelajar baru masih dibuka untuk menengah bawah tingkatan 1 dan juga fast track SPM untuk form 4 Jadi sahabat-sahabat yang ingin tahu lebih lanjut boleh melayari lah laman web kami Madinatul Hufaz. Type aja Madinatul Hufaz, insya-Allah akan keluar dalam enjin Google tu. Juga sosmed-sosmed kita ada TikTok, kita ada YouTube, kita ada Instagram, Facebook, semuanya aktif sahaja. InsyaAllah boleh reki-reki di situ lah. Anda kata anak kalian mempunyai potensi untuk menjadi hufaz di masa akan datang, ataupun ada berniat ke arah itu, bolehlah cubalah daftar. InsyaAllah kita ada temu duga sikit lah ya untuk anak-anak ini. Semoga ada rezekinya, sama-sama kita membangunkan generasi hufaz yang profesional. Jadi sekadar itu saja, insyaAllah cikgu, kita jumpa lagi cikgu ya. InsyaAllah. Mungkin saya maaf outdoor cikgu kan. Saya santai contoh lah kan. Okey, sekian itu saja. Satu pun saya tu saya punya director pesan ni. Ni kalau sahabat tengok ni ini produk Sawana Hufaz. Sawana Hufaz ni kalau tengok ada gambar pengerusi dan penasihat kita kan, Ustaz Dr. Azhar Yaakob dan Ustazah Dr. Nafizah binti Musa. So ini adalah the first product makanan yang Matis Madinatul Hufaz kolaborasi. Okey, insyaAllah kita akan launch produk ini nanti. Mungkin sahabat-sahabat nak support, mak ayah nak support ke apa, boleh rujuklah pada kami kan. Ni baru-baru je siap ni.
InsyaAllah dia bukan not a typical koko macam Milo tu ya, yang gula entah apa-apa semua tu kan. No, ni dia lain, dia ada DHA, dia ada kurma kismis, koko, so lain. Betul, dia pun pakai P3 gula nano. So dia agak premium. Sebab kita tak nak, kalau boleh budak-budak makan benda yang merapu kan. Walaupun mungkin berharga sikit tapi tidak ada mahal mana. InsyaAllah siapa yang tahu dengan bahan-bahan ni, tahu benda ni berbaloi untuk dibagi makan anak-anak lah. Jadi saya spontan je ni. Jadi mungkin nanti kita akan ada launching produk ni waktu bila akan dimaklumkan semula. Ada event lah insyaAllah masa akan datang. Jadi sahabat-sahabat yang ingin tahu tentang maklumat benda ni, boleh ni berapa harga ni setakat ni? 35. 35 untuk 10 sachet RM35 untuk 10 sachet dengan bahan-bahan premium yang ada. Saya rasa sesuai lah dengan harga dia. InsyaAllah sahabat-sahabat yang tahu ni untuk support Tafiz kan, untuk support kita punya keberadaan dan pembangunan. Sekarang ni pun kita ongoing pembangunan fasa 3. Alhamdulillah progress berjalan dengan baik. Tapi tetap kita memerlukan dana tambahan untuk mempersiapkanlah bangunan tersebut. Jadi sahabat-sahabat semua yang baik hati, yang pemurah, sila bolehlah infak dan bantu kami sama-sama ya untuk membangunkan pembangunan fasiliti dan juga pembangunan pelajar di sini insya-Allah bersama guru-guru, bersama jabatan akademik ya, Cikgu Fiza dan sebagainya. Jadi sekadar itu saja. Insya-Allah kita jumpa lagi di episod akan datang. Okey, jumpa lagi sahabat-sahabat ya. Insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.